Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun. Sekarang ni sekitar jam 6.30 petang. Selepas waktu jabat ni saya balik sekejap lah, sesinggah ke kebun. Dan saya lihat di sini cuaca agak panas lah. Ini pokok kurma ni saya rasa perlu dibuat sesuatu lah, sebab mungkin dia punya polybag ni dah terlalu padat ni. Ada dua kat sini, ada turutan ni ada tiga lah, 1, 2, 3, 4, 5 lah kat sini. Saya rasa saya nak pindah jugalah ke tanah lah. Sebab yang ni saya rasa okey, boleh maintain ni, boleh maintain. Yang ni saya rasa kena pindahkan ke dalam tayar lah. Saya dah ready lah tayar ni. Yang ni nanti pun saya akan cuba pindahkan jugalah. So kat sini saya cadang nak pindahkan dua ni. Ni satu, yang ni satu ke dalam tayar. Okey, ini salah satu pokok durian yang saya pindahkan pada video yang sebelum ni. Saya ada pindahkan, keadaannya okey. Ini pokok rambutan saya pun dah pindahkan ke tayar, tapi saya tak ada ambil buat rakaman video ni. Kelebihan kalau kita letak dalam tayar ni, satu kita boleh kawal lah air dia, satu lagi rumput keliling dia tu kita boleh kawal. So dia akan sentiasa berada dalam kawasan ni, boleh kita bersihkan lah dari semasa ke semasa. Saya dah cuba susun tayar ni, tapi saya nampak di situ ada semut lah, sarang semut di bawah ni. So saya kena buat sesuatu lah. Dia punya banyak ni tanah-tanah dia tadi saya tarik daripada sini. So saya rasa kena buang dululah. Mungkin saya akan semburkan dengan lada, kunyit dan juga sedikit ajinomoto untuk dia lari daripada kawasan sini. Okey, saya gemburkan sikitlah tanah tadi. Sebenarnya ini akar pokok kurma ni. Ni akar dia yang dah terlepas ke tanah. InsyaAllah ni saya yakin lah, ni memang akar dia. So saya kena tinggi lagi lah. Mungkin saya akan ambil satu lagi tayar ni. Satu lagi tayar. Mungkin satu lagi. Tinggi macam ni lah. Mungkin sebab 2 tahun akan datang ataupun setahun lebih, kalau perlu dipindahkan, saya akan pindahkan tempat yang lebih sesuai lah. Tanah yang dapat daripada tadi saya bawa ke sini, dan saya dah bancuhkan lah, gaulkan dengan baja yang sesuai. So saya rasa saya kena sambung pada hari lain, sebab keadaan dah mula gelap Okey, alhamdulillah dapat juga disiapkan sebatang ni. Kalau dilihat pada akar ni tadi, saya mengambil keputusan lah. Lagi dua tu saya akan cuba fikirkan. Kalau boleh saya nak saya yakin lah dia punya akar tu memang dah lepas daripada polybag ni. Dan saya tak nak kacau dia punya akar tu. Saya rasa sementara ni saya biarkan dululah. Ni satu dan ni satu. Mungkin saya akan mula fikirkan yang ni, yang dalam pasu ni. Tapi keadaan pokoknya okey lagi.
elok kan. Tapi memang niat saya nak bonsaikan InsyaAllah satu masa nanti saya akan cuba buat satu video nak tengok ataupun baik pulih lah pokok kurma yang di dalam pasu ni. Okey, itu sajalah perkongsian yang ringkas untuk kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.